Sorotan terkini berita 757. Keberanian pemandu lori mempertaruhkan keselamatan diri dengan menggunakan kenderaannya bagi menahan bas ekspres daripada terbabas mendapat pengiktirafan apabila menerima sijil penghargaan khas serta wang sagu hati berjumlah RM10,000 daripada kerajaan pada Selasa. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata penghargaan menerusi dana Majlis Keselamatan Jalan Raya MKJR itu diberikan kepada Wong Tak Meng 40 tahun atas tindakan pantas beliau menyelamatkan nyawa 21 penumpang bas dalam kejadian berhampiran terowong menora Perak pada 15 Jun lalu. Anthony berkata oleh kerana kepantasan seorang pemandu, seorang wira yang mengambil tindakan walaupun mungkin membahayakan dirinya sendiri. Tindakan itu telah berjaya mengelakkan satu kemalangan tragis dan menyelamatkan ramai nyawa manusia. Mengulas mengenai kronologi kejadian, Anthony berkata bas dalam perjalanan dari Kedah menuju ibu negara itu mengalami masalah teknikal dan hilang kawalan sepenuhnya ketika menuruni bukit berhampiran terowong terbabit. Sementara itu, seorang pelayan restoran dijatuhi hukuman penjara 6 tahun oleh Mahkamah Session Tawau pada Selasa selepas mengaku bersalah atas pertuduhan memperdagangkan seorang remaja perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual. Tertuduh Nur Aisyah Udin, 20 tahun, membuat pengakuan itu sebaik pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Ahmad Faizaz Yahaya. Mengikut pertuduhan, wanita warga Indonesia yang tidak memiliki dokumen pengenalan diri didakwa memperdagangkan seorang remaja perempuan berusia 17 tahun, 10 bulan dan 15 hari bagi maksud eksploitasi seksual. Perbuatan itu didakwa dilakukan di dalam bilik sebuah inap desa di Jalan Masjid sekitar jam 5 petang pada 2 Jun lalu. Bagi kesalahan itu, pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 14 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007. Dalam perkembangan luar negara, pengecualian sementara selama 60 hari bagi jualan minyak mentah Iran dalam pasaran global membuka peluang untuk Iran dan Malaysia memperkukuh kerjasama ekonomi terutama dalam sektor tenaga. Amerika Syarikat AS melonggarkan sekatan minyak terhadap Iran melalui pengecualian sementara itu seperti diumumkan selepas pusingan pertama rundingan antara kedua-dua negara di Switzerland yang bertujuan mencapai perjanjian muktamad bagi menamatkan konflik. Duta Iran ke Malaysia, Waliullah Muhammadi Nasrabadi berkata pengecualian itu membolehkan negara-negara membeli minyak mentah dan produk petroleum Iran tanpa sekatan sekaligus mewujudkan peluang untuk kerjasama yang lebih kukuh. Waliullah berkata perkembangan terkini itu membuka peluang kepada Malaysia dan Iran untuk memperluas kerjasama dalam pelbagai sektor khususnya ekonomi memandangkan hubungan mesra yang telah lama terjalin antara kedua-dua negara.